Di kawasan di kebanyakan kawasan rasa saya memang kita ada list ataupun senarai projek-projek ataupun kita punya program yang harus kita laksanakan atau yang kita telah janjikan kepada rakyat ya. Jadi kebanyakannya kita telah tunaikan atau sedang tunaikan, dan kalau ada satu dua pun saya ingat dalam setahun lebih ini kita boleh selesaikan ya. Cuma macam tempat saya tu ada satu yang Datuk Gani masa tu dah letak macam pecah tanah lah, buat jambatan kat Tanjung Surat tu, tapi oleh ada beberapa sebab yang tak dapat elakkan terpaksa ditangguhkan jadi kita harap dalam rancangan Malaysia yang ke-11 ni yang akan datang ni kita dapat bina jambatan tu lah. Jadi itu yang paling besar yang kita kata orang janji tak buat lagi tu. Tempat saya lah ya, di Pengerang.